kita nak mencapai supaya saya dan seluruh umat dapat memahami Al-Quran. Okey, saya serahkan kepada Bos Anissa untuk bantu kita, untuk bantu saya untuk program Malakah. Silakan Bos Anissa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maafkan saya, betul macam Haji Amin cakap, saya bukan ustazah, tapi saya terjun je, saya beranikan diri saja jadi pengendali ni sebab dulu saya rasa macam sayang kalau halakah ni tak diteruskan. Sebab halakah ni pun dia pernah ada fasa-fasa nyawa-nyawa ikan. Kan? Macam jadi orang-orang macam saya, macam Suhaizah ni, walaupun bukan ustazah, maafkan kami kadang-kadang baca makhraj tak betul, tajwid pun belum mahir, tapi kami nak teruskan juga kelas halakah ni sebab kita nak berkumpul dalam satu platform untuk sahabat-sahabat kita yang dah beli aplikasi yang nak faham Quran, kita nak sama-sama ada keinginan nak faham Yasin. Dan syukur Alhamdulillah, kita tengok, memang ada lah, memang betul lah halakah ni memang dahsyat. Sebab apa? Kalau saya tinggalkan halakah ni, saya dan kawan-kawan saya yang lain-lain tu, mungkin tak macam hari ni. Saya tak sangka kita ada sahabat-sahabat kita yang boleh memaknakan Yasin. Jadi hari ni kita nak Okey bos, fokus. Sebelum nak fokus, saya bagi bos yang tahu gunakan screen recorder ataupun bos boleh rakam, apa pun kaedah. Bos, tolong rakam momen ini bos. Ini momen dahsyat. Supaya kalau orang tanya, betul ke aplikasi ni boleh menyebabkan manusia faham Quran? Okey, bos boleh pergi video anak-anak kan? Anak-anak saya ada. Tapi kita hari ni kita nak rekod. Sehingga saya, terang cakap, saya rekod, saya bagi pada Datuk Razin. Datuk Razin tengok bos kita punya video bos. Datuk Razin bagi tahu dengan saya, dia kata inilah momen yang paling dahsyat yang ada. Sebab Datuk Razin pun tak tahu juga apa keputusan. Jadi saya bersungguh-sungguh untuk melahirkan testimoni-testimoni yang super dahsyat. Kan bukan sekadar untuk kita jadikan testimoni untuk tunjuk dengan orang supaya orang boleh beli aplikasi Al-Quran tu. Bukan sekadar itu. Tapi bagi saya bos, ini satu sangat momen yang sangat luar biasa. Sebab inilah kali pertama di dunia bos, kita ada satu sistem yang menyebabkan manusia faham Quran. Silakan Bos Anissa. Okey, Alhamdulillah hari ni kita lebih pada nak fokus ayat 30 sampai 40. Tak pun kita nak ambil yang insyaAllah lancar 1 sampai 40. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan halaqah saya nak jemput. Kita bacakan kalau boleh lah kan. Ayat 1 sampai 10, ayat 10 sampai 20, 30 sampai 40. Kan. Jadi insyaAllah hari ni kelas kita kita nak fokus terus lah. Maksudnya selalu kita ada baca dulu 10 bacaan Yasin kan, halaqah 10.30 tu. So untuk pengetahuan semua, kalau hari ni baru pernah dengar tentang halaqah kita berjalan pukul 10.30 pagi setiap hari Isnin sampai hari Jumaat. Kat situ tak kisah dah pernah ada aplikasi, tak ada aplikasi, siapa-siapa saja boleh jemput masuk. Jadi Alhamdulillah hari ni saya berbesar hati, saya nak jemput sahabat-sahabat halaqah saya, boleh on kan kamera dan on kan speaker. Kita sama memaknakan Yasin, kita boleh pilih daripada 1 sampai 40. So berbesar hatilah kalau kita boleh baca terus 1 sampai 10. Kalau ada 1 sampai 40 pun syukur Alhamdulillah. Kita buat juga. Okey, siapa nak mula dulu? Ada tak yang nak mulakan dulu? Silakan insyaAllah. Kita bukan nak menunjukkan orang tau. Kita nak tanda syukur kita dengan Allah Ta'ala. Silakan. Kita niat sama-sama kerana Allah. Lepas tu kita nak jadi asbab 100 juta manusia faham Quran. Jadi kita bukan nak riak. Bukan. Kalau kita tak buat benda ni, mungkin orang tak percaya benda ni boleh. Sebenarnya benda ni sangat-sangat boleh. InsyaAllah. Ada tak sahabat-sahabat? Kalau yang belum, Anissa mulakan dulu. Boleh bos. Okey, Anissa, Alhamdulillah, insyaAllah kalau 1 sampai 10 dah boleh. 20 sampai 30 dah boleh. Hari ni Anissa nak cuba. Kalau ada salah silap tu, maafkanlah je kan. InsyaAllah Anissa nak cuba 30 sampai 40. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa share screen. Boleh tolong bagi co-host kat saya tak? Tolong. Balik co-host dekat. Sudah dijadikan co-host. Alamak, yang mana satu Sekejap. Saya perlu. Yang mana satu ni Bos Anissa? Yang saya tengah bercakap lah. Anissa Ada dua kan yang ada suara tu, yang boleh bercakap. Sekejap.
Okey dah. Dah kan? Okey. Share screen. Start now. Okay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bos, yang Bismillahirrahmanirrahim. pertama bos. Pertama hingga 20 bos. Apa je? Buat yang pertama hingga 20. Buat yang awal ni. Yang bagusnya Okey. buat yang awal. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yasin, wal Qur'ani demi Al-Quran, Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka sesungguhnya kamu laminal benar-benar daripada al-mursalin para utusan. Ala atas siratin jalan mustaqim yang lurus. Tanzila penurunan al-azizi yang maha perkasa, ar-rahim yang maha penyayang. Litunzira agar kamu memberi peringatan kaum ma tidak unzira ia diberi peringatan abauhum nenek moyang mereka fahum maka mereka ghafilun orang-orang yang lalai. Laqad sesungguhnya haqqa ia pasti berlaku al-qawlu perkataan ala atas aksarihim kebanyakan mereka fahum maka mereka la tidak yu'minun mereka beriman. Inna sesungguhnya kami ja'alna kami telah menjadikan fi di aghnaqihim leher-leher mereka leher-leher mereka aghlalan belenggu-belenggu fahia maka ia ila kepada azqani dagu-dagu fahum maka mereka mukmahun orang-orang yang tertengadah. Waja'alna dan kami telah menjadikan min daripada baini antara aidihim tangan-tangan mereka saddan penghadang wamin dan daripada khalfihim belakang mereka saddan penghadang fa'akshaynahum maka kami telah tutup mereka fahum maka mereka la tidak yubsirun mereka melihat. Wasawaun dan sama sahaja alaihim atas mereka anzartahum adakah kamu telah memberi peringatan kepada mereka atau lam tidak tunzirhum kamu telah beri peringatan kepada mereka la tidak yu'minu mereka beriman. Innama hanya tunziru kamu memberi peringatan man siapa yang ittaba'a dia telah mengikuti az-zikra peringatan wa khashiya dan dia takut ar-rahman yang maha pemurah bil ghaib dengan yang ghaib. Fabashshirhu maka berilah dia kabar gembira bimaghfiratin dengan keampunan wa ajrin dan ganjaran karim mulia. Inna sesungguhnya kami nahnu kami nuhyi kami telah menghidupkan al-mauta orang yang mati wa naktubu dan kami menuliskan ma apa yang qaddamu kamu dahulu telah wa asarihim dan tanda-tanda mereka. Wa kulla dan setiap syai'in sesuatu ahsayna kami telah mencatatnya kami telah menghitungnya fi dalam imamin catatan mubin nyata. Wadrib dan ketuklah lahum bagi mereka masalan perumpamaan ashabi para penghuni al-qaryati suatu negeri iz ketika ja'aha ia telah datang kepadanya al-mursalun para utusan. Iz ketika arsalna kami telah mengutuskan ilaihim kepada mereka isnaini dua fakazzabuhuma maka mereka telah mendustakan mereka berdua.
maka mereka telah mendustakan mereka berdua. Ayat ni dia panjang sikit kan. Fa'azzazna, maka kami telah menguatkan bisa lisin dengan yang ketiga. Faqalu, maka mereka telah berkata, inna, sesungguhnya kami ilaikum, kepada kamu semua, mursalun, para utusan. Qalu, mereka telah berkata, ma, tidak, antum, kamu semua lelaki, illa, kecuali, basyarum, manusia, misluna, seperti kami, wama, dan tidak, anzala, dia telah menurunkan, ar-Rahman, yang maha pemurah, min, daripada, syai'in, sesuatu, in, tidak, antum, kamu semua lelaki, illa, kecuali, takzibuna, kamu semua berdusta. Qalu, mereka telah berkata, Rabbuna, Rabb kami, ya'lamu, dia mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu semua, lamursalun, benar-benar para utusan. Wama, dan tidak, alaina, atas kami, illa, kecuali, balaghu, penyampaian, mubin, nyata. Qalu, mereka telah berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, kami telah celaka, bikum, dengan kamu semua. Lain, sungguh jika. Okey, sungguh jika, ni seronoknya ada aplikasi Tin Quran ni. Lam, tidak, tan, tahu, kamu semua berhenti. Lam, lanarjumannakum, kami semua akan merejam kamu. Kami akan merejam kamu semua. Walayamassannakum, dan kamu semua akan menimpa, dan akan menimpa kamu, dan sungguh benar-benar menimpa kamu semua, minna, daripada kami, azabun, azab, alim, pedih. Qalu, mereka telah berkata, ta'irukum, kecelakaan kamu semua, ma'akum, bersama kamu semua. Ain, adakah jika, zukirtum, kamu semua diberi peringatan, bal, bahkan, antum, kamu semua, kaum musyrifun, orang-orang yang melampau. Orang-orang yang melampaui batas. Wajah, dan dia telah datang min, daripada aqsa, hujung, al-madinati, kota, rujulun, lelaki, yas'a, dia berusaha, qala, dia telah berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, kamu semua ikutilah, al-mursalin, para utusan. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang lain pun boleh sama-sama mengulang kaji juga ayat pertama sampai 20 ke 20 sampai 30 ke. Kita sama-sama mengulang kaji sama-sama. Sebab kita nak naikkan semangat. Okey, boleh peserta kedua nak pilih ayat ke berapa? Kak Nasrah, 21 sampai 30. Masya-Allah, terbaik Kak Nasrah. Okey, Syayuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u, kamu semua ikutilah, man, dari siapa yang la, tidak, yas'alukum, dia meminta kepada kamu semua, ajran, ganjaran, wahum, dan mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Wama, dan tidak, li, bagiku, la, tidak, a'budu, aku beribadah, allazi, yang fataroni, dia telah menciptakan aku, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kamu semua dikembalikan. A'attahizu, adakah aku mengambil, min, daripada dunihi, selain dia, alihatan, Tuhan-Tuhan, in jika yurid ni, dia menghendaki aku, Ar-Rahman, yang maha pemurah, bidurin, dengan kemudaratan, la, tidak, tu, ni, dia mencukupi, anni, dariku, syafa'atuhum, pertolongan mereka, syai'an, sesuatu, wala, dan tidak, yungkizun, mereka menyelamatkan aku. Ini sesungguhnya aku, iza apabila lafi, pasti dalam dolalin,
kesesatan mubin nyata. Ini sesungguhnya aku amantu, dia aku telah beriman bihim dengan Rob kamu semua, fasmaun, maka kamu semua dengarkanlah aku. Kilat, dia telah dikatakan udhuli, masuklah kamu al-jannah syurga. Qala, dia telah berkata, ya laita, alangkah baiknya kaumku ya'lamuna, mereka mengetahui. Bima, dan tidak, ghafarali, dia telah memberi keampunan, Robku, waja'alani, dan dia telah menjadikan aku min daripada al-mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Wama, dan tidak, anzala, kami telah diturunkan ala di atas kaumnya, min daripada ba'dihi, selepasnya, min daripada jundi, tentera, min daripada as-samai, langit, wama, dan tidak, kunna, kami telah munzilin, orang-orang yang menurunkan. In tidak kanat, ia telah illa kecuali suaihatan, pekikan, wahidatan, sekali, faiza, maka apabila mereka hamidun, orang-orang yang padam. Ya hasratan, oh alangkah besarnya penyesalan, ala di atas al-ibadi, hamba-hamba, ma tidak, ya'tihim, dia mendatangi mereka, min daripada rasulin, para utusan, illa, kecuali, kanu, mereka dahulu telah bihi dengannya. Sadaqallahul azim. Yastahzi'un. Kamu semua memperolok-olokkan. Ya, ada lagi. Yastahzi'un, mereka memperolokkan dah. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat-sahabat dengar tak? Itu adalah Kak Nasrah. Sebab tadi Kak Nasrah hanya sebut Kak Nasrah je kan. Kak Nasrah ni saya perkenalkan, Kak Nasrah umur dia 60 lebih. 62 tak silap kan? Betul Kak Nasrah? 3. 63. Okey. 62 tu tahun lepas kan. Kita berkenalan daripada tahun lepas. Okey, Alhamdulillah. Kak Nasrah ni, kalau sahabat semua nak tahu, kalau tanya Dr. Faridah, confirm menangis. Sebab apa? Kak Nasrah daripada awal-awal dulu adalah, kalau kita dengar Kak Nasrah baca, memang kelang kabut. Dekat sini kita boleh dengar bagaimana Kak Nasrah mengawal diri dia, boleh ingat daripada awal. Kan? Kalau kita, maaf cakap, kalau kita kata Kak Nasrah seorang dulu yang kelang kabut, semua orang kenal Kak Nasrah. Kalau Kak Nasrah baca, dia mesti kelang kabut. Tapi sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, seronoknya saya dengar Kak Nasrah baca. Kak Nasrah dah berjaya mengawal diri dia. Ni semua asbab-asbab Al-Quran kan. Jadi Kak Nasrah berkongsi dengan sahabat-sahabat kita semua dalam ni. Boleh tak Kak Nasrah, macam mana Kak Nasrah, apa manfaat yang Kak Nasrah dapat bila kenal aplikasi Think Quran, bila ada halaqah, supaya memberi semangat kepada kawan-kawan kita semua. Alhamdulillah sangat-sangat pada Jamin semua yang 21 tu terus ingat kat otak sebab dia pernah cakap itu. Ikutilah aku tu yang tak ada dapat beri apa-apa tu kan. Itulah dari situ, dari kita memang bila dah termula kan, kita dah seronok sangat dia pun jadi. Sebab kalau selalu kita baca, kita tak dapat hayati apa bacaan tu, macam tak puas hati kan. Bila Allah bagi nikmat tu, macam nikmatnya setiap hari boleh kita manfaatkan masa pantas-pantas sangat ni kan. Macam-macam kerja kita nak buat, kita boleh ambil masa waktu tengah-tengah lepas-lepas penat kerja, rehat tu je, uji je lah latihan yang daripada Think Quran ni. Sangat-sangat bersyukur, betul-betul bersyukur. Sebab kita memang dah ni kan, banyak benda kita nak buat, tapi kita dah selit masa tu, ada je kita boleh ingat kata-kata Allah ni. Memang lagi pada setiap kali dah mula Yasin ni dengan apa ni, Hanisa dengan Zuhaiza ni, lagilah memang kena sentiasa kena ambil peluang kita paling
paling sekarang ayat 40 kan? Mm. Ayat 40 lagi kan? Kak Nasrah tadi baca 21 sampai 30. 30. Okey. Kak Nasrah boleh tak ayat yang Yasin ni sebenarnya dah sampai ayat berapa sebenarnya yang Kak Nasrah dah rasa boleh baca dengan confident? Dah ayat sampai ayat berapa? Dah ayat berapa? 61 sampai sampai dia macam ni 21 yang betul-betul 1 hingga 20 memang okey lah, alhamdulillah. Oh, 21 Halakah dah sampai ayat 70 apa? 74. 74. 74 ni. Hmm. Kak Nasrah 70. boleh tak baca ayat yang ke-74 tu? Salah pun tak apa. 74 tu boleh masa tu yang ni kan mula tu Boleh ayat 74 je kan ni. Kita tengok ayat 74 kita test tau. Ni kita baru sampai 74 ni. Semalam kita baru sampai semalam lah. Yelah semalam lah kan? semalam. Semalam lah itu 74. Okey kita nak test ayat 74 ni. Watakhazu. Dan Watakhazu. itu dah biasalah dan mereka telah mengambil amin daripada dunia tu dah biasalah tu kan. Selain Allah alihatan, Tuhan la'alahum, itu semua dah hagar mereka. Tu dah biasalah. Saru mereka ditolong. Dah biasa kan dah diulang-ulang situ kan. Alhamdulillah lah. Memang selesai So berapa ayat lagi untuk selesai Yasin masing-masing ni? tak sampai 10 lagi. Lagi 8 Lagi 8. Lagi 8 lagi, maknanya akan ada dalam tim kita ni baca Yasin boleh faham seluruhnya. Ya Allah. Yalah, semoga. Kita tak ada masa nak ngaji. Kita buka video je. Kita tengok yang lain-lain ada tak? Yang lain-lain yang nak baca satu ayat pun tak apa. Saya tengok Prof kalau ada, Prof Kak Siti kalau ada, Kak Syida kalau ada, ataupun Syafiq kalau ada. Boleh ambil satu-satu ayat, kita masa dah pendek ni. Okey, boleh saya ambil surahnya Ambil ayat paling maksimum. Syafiq ambil yang paling maksimum, Syafiq. paling maksimum ayat ni 8 sampai 10. Boleh. 8, 9, 10. Boleh. Ini ayat yang biasa kita baca lah bila ada apa? Bila ada roadblock Penghadang rumah kan? Daripada pencuri. Bila ada roadblock ataupun kita nak tinggalkan kat rumah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya ja'alna kami telah menjadikan di aknakihim leher-leher mereka aghlalan belenggu-belenggu wahia maka ia ila ke atas azqani dagu-dagu fahum maka mereka mukmahun tertenggadah waja'alna dan kami jadikan min daripada baini di antara aidihim tangan-tangan mereka saddan penghadang wa min dan daripada khalfihim belakang mereka saddan penghadang fa aksyainahum maka dia tutup mereka maka kami akan tutup mereka fahum maka mereka la tidak yubsirun mereka melihat wasawaun dan mereka Dan sama sahaja. dan sama saja alaihim atas mereka a'anzatuhum adakah kamu beri peringatan kepada mereka atau lam tidak tunzirhum kami beri peringatan kepada mereka la tidak mereka beriman. Sadaqallahu azim. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain nak ayat mana-mana pun boleh kan. Sebab apa, lepas ni bila kita cadang, bila habis je 83, kita akan ulang-ulang sampai betul-betul satu hari kita boleh dengar orang baca 1 sampai 83 tu letak mana-mana dia boleh maknakan. Masya Allah. Memang ajaib lah. Memang macam bukan macam rasa macam nikmatnya Yasin yang kita baca ni kita boleh faham. Bayangkan dah ada kan Haji, sahabat-sahabat Salakah kita bagi tahu setiap hari dia mesti baca Yasin. Dia dah terikut-ikut dah kan. Setiap hari Yasin dah jadi sarapan dia. Macam Bos Haji Amin selalu cakap. Ada kan Kak Syida? Mana tadi? Mana Kak Syida? InsyaAllah. Tadi ayat berapa? Sampai berapa tadi? Tadi sampai 30. 34, 40 31 lah ya? 21. InsyaAllah. Sampai 40. Kita sama-sama bantu Kak Syida. Okay. Allah
Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, tidakkah yarau, mereka melihat, kam, berapa, ahlakna, kami telah membinasakan, qablahum, sebelum mereka, min, daripada, al-quruni, umat-umat, annahum, sesungguhnya mereka, ilaihim, kepada mereka, la, tidak, yarji'un, mereka kembali. Wa in, dan tidak, kullun, setiap, lama, kecuali kat sini ya Anissa. Betul. Betul, lama sekali. Jami'un, semuanya, ladaina, di sisi kami, muhdarun, orang-orang yang dihadirkan. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum, bagi mereka, al-ard, bumi, al-maitatu, yang mati, ahyainaha, kami menghidupkan, wa akhrajna, dan kami telah mengeluarkan, minha, daripadanya, habban, biji-bijian, faminhu, maka daripadanya, yakulun, mereka makan. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan, fiha, di dalamnya, jannatin, kebun-kebun, min, daripada, nakhilin, pohon-pohon kurma, wa a'nabi, dan anggur-anggur, wa fajjalna, dan kami telah pancarkan, fiha, di dalamnya, min, daripada, al-uyun, mata-mata air. Betul. Betul. Liyakulu, agar mereka makan, min, daripada, samarihi, buahnya, wama, dan apa yang, amilatku, ia telah mengusahakannya, aidihim, tangan-tangan mereka, afala, maka adakah tidak, yashkurun, mereka bersyukur. Subhana, maha suci, allazi, yang, khalaqa, dia telah menciptakan, al-azwaja, pasangan-pasangan, kullaha, semuanya, mimma, daripada yang, tumbitu, ia tumbuhkan, al-ard, bumi, wamin, dan daripada, anfusihim, diri-diri mereka sendiri, wa mimma, dan daripada apa yang, la, tidak, ya'lamun, mereka mengetahui. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum, bagi mereka, al-lailu, malam, naslahu, kami lepaskan, minhu, daripadanya, an-nahara, siang, fa'iza, dan maka tiba-tiba, hum, mereka, muslimun, orang-orang yang kegelapan. Betul ya? Betul. Wasyamsu, dan matahari, tajri, ia bergerak pantas, limustaqarrin, untuk ketetapan dah. Untuk tempat ketetapan. Laha, baginya, zalika, itu, taqdiru, ketetapan. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, yang maha mengetahui, Wal-Qamara, dan bulan, Qaddarnahu, kami telah tetapkannya, manazila, kedudukan, hatta, sampai, ada, ia telah kembali, kal urjuni, seperti tandan, al-qadim, yang tua, la, tidak, asyamsu, matahari, yang bagi, ia patut, laha, baginya,
bahawa tudrika ia mencapai al-qamara bulan wala dan tidak al-lailu malam sabiqu mendahului Betul? benar an-nahar siang wa kullun dan masing-masing pada falakin garis peredaran yasbahun mereka berenang. Sadaqallahu azim. Okey, selesai. Terima kasih Kak Cida. Kenalkan sikit ni Bos Anissa. Kak Cida ni ustazah ke apa ke? Kak Syida seorang suri rumah yang paling ajaibnya, Masya Allah. 60-an juga. Kan? Kita rasa macam, saya lah terutamanya kan, rasa malunya kalau Kak Syida boleh, Kak Nasrah boleh. Bayangkan, hari-hari tu saya rasa macam, kalau tak buka halakah tu rasa bersalah. Sebab Kak Syida terus akan WhatsApp saya, Anissa hari ni halakah tak ada ke? Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan Haji. Kadang-kadang, Allahu Akbar. Okey Bos Anissa, kita dah pukul 9 dah. Okay, terima kasih Bos Anissa. Kita pun tak boleh nak panjangkan. Saya nak invite tau. Saya pun tak ada plan, saya pun tak ada tanya. Tapi saya nak invite asatiza, ustaz-ustaz, ustazah ataupun orang yang memang mahir dalam Al-Quran. Saya tak pasti Dr. Farida ada ke tak ada pada pagi. Pada Dr. Farida ada tak pagi ni Dr. Farida? Ada, Ustaz saya Zana ada. ke? Saya tak tinggal kelas. Okey, Dr. Farida, cuba komen sikit Dr. Farida. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos Haji Amin bagi peluang. Saya tak buka kamera sebab keadaan tidak mengizinkan. Okey. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kerana pada peringkat awal saya diamanahkan untuk saya, arwah Ustaz Jah dan Ustaz Hana. Tapi alhamdulillah adik-adik telah Ini hilang suara ya. Dr. Farida. di mana sebagai guru Quran ni kan memang kita geramnya kalau orang baca salah. Maknanya itu yang saya pegang dulu. Memang ketak kepala tu kalau orang baca salah tu. Tapi dengan program halakah ni memberi satu wajah baru, kita bukan nak betulkan tajwid dan yang pentingnya bos, ramai orang yang masuk halakah lepas tu pergi cari kelas Quran. Ramai orang yang masuk halakah, lepas tu pergi mengaji untuk memperbetulkan tajwid. Maka bermula di halakah. Jadi yang penting dalam halakah ni, kita nak menguasai perkata. Dan saya sangat syukur. Saya pun macam yang lain juga, everyday excellent lah bos. Tiap-tiap hari excellent. Memang perang ya. Walaupun, jadi program halakah ni, the point is, memang sangat-sangat membantu dan ini sebagai satu senjata lah untuk kita untuk mengajak orang untuk faham Quran. Jalan pintas, aplikasi ajaib dan rugilah kalau kita tak memperkenalkan pada orang lain jalan pintas ini. Dan saya terima kasih pada Bos Haji Amin kerana mengemudi, memulakan langkah untuk halakah ini. Terima kasih Bos. Dan sampai bila pun saya akan sentiasa support dan insya-Allah kalau adik-adik perlukan pertolongan bagi tahu saja. Kalau mampu saya akan bantu insya-Allah. Itu saja jadi guru-guru tajwid, halakah ni bukan nak betulkan tajwid. Ustazah-ustazah, halakah ni untuk kita mendekatkan manusia untuk faham Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farida. Okey, ada lagi ustaz-ustaz yang ustaz ke ustazah nak komen sikit apa yang sedang berlaku pada pagi ni? Ada? Mungkin dia dengar pagi tadi dia tak boleh nak tahan dan nak kena komen juga. Ada tak? Saya nak bagi ruang dan peluang sebelum saya nak close kelas ni. Ada? Yang lain-lain ada nak komen? Nak komen ataupun apa pun yang nak cakap pasal kelas pagi-pagi ni. Ataupun rasa biasa je, biasalah orang boleh baca Yasin, faham Yasin. Ada tak yang nak komen, yang nak bagi, mungkin ataupun bukan nak komen lah, ataupun dia nak bagi apa kata orang tu, apa yang boleh kami update, boleh kami upgrade lah program halakah ni ke depan. Sebab kita target kita, sekarang kita punya
peserta tak ramai tu. Satu hari dalam 15 orang, 18 orang. Kalau dia dengar Haji Amin masukkan dia jadi 20 lebih, 23, tak ramai lah. Jadi saya faham lah, sebenarnya saya pun dah tahu memang masalah masyarakat ni. Kalau saya cerita pasal how to make 1 million, saya rasa partisipan dia akan pergi sampai 160. Tapi sebab tajuk pagi ni halakah, walaupun Haji Amin dia pergi 80 lebih, still okay bagi saya okay. Sebab tu kita nak tunjukkan kepada masyarakat what is the real problem. Okay, ada tak? Kalau tak ada, Assalamualaikum. saya nak tutup kelas. Assalamualaikum Ji. Okey. James, saya bukan saya nak komen lah. Saya sebenarnya memang bersyukur sangat lah pasal halakah ni, sebab memang masa mula-mula dulu saya join ni, memang satu benda yang saya pernah persoalkan daripada Jamil jugalah kan, maknanya mula-mula dulu saya saya buat sendiri lah kan, saya tengok apa doa-doa yang saya nak faham. Dan salah satu benda ni saya tanya saya punya pengguna yang dah guna sehingga 800 pada ketika tu. 800 perkataan. Saya tanya dia, doa iftitah dah faham tak? Allahu Akbar kabira tu apa benda? Itu pun tak boleh jawab. Pada ketika tu lah. Kan? Masa saya kata macam mana cara untuk orang nampak benda ni boleh faham. Dan Alhamdulillah saya memang nampak lah halakah ni satu usaha yang memang boleh menunjukkan pada semua yang memang kita boleh faham Quran dengan menggunakan aplikasi ni. Memang sangat-sangat bersyukur lah. Alhamdulillah. Itu sajalah saya Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya kita pernah buat halakah tu. Kita pernah buat halakah makna-makna dalam solat. Tapi masa tu kita cuma fokuskan doa iftitah. Doa iftitah. Ni dah main dah graduate doa iftitah dah boleh faham doa iftitah. Mungkin lepas halakah Yasin ni kita akan mantapkan halakah Yasin, mungkin kita akan pergi kepada keseluruhan daripada solat lah. Rukuk baca apa, sujud baca apa, duduk iktidal baca apa, kan, at-tahiyat tu macam mana, apa maknanya, dan kita akan fokus kepada mana-mana solat insya-Allah. Tapi masa ni sekarang ni kita nak habiskan surah Yasin dulu. Kita nak habiskan surah Yasin. Sekarang pun kita ada lagi 8 ayat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, ni bukan untuk kelas denai hati saja tau. Kita buka untuk semua sekali. Tim Farhana ke, tim Asmah ke, tim Piu Musin ke, siapa-siapa pun boleh bersama. Sebab kita nak jadikan daripada program kita ni, kita nak wujudkan beribu-ribu testing. Betul saya kata rekod. Tujuan rekod dia, saya nak bos tolong post dekat masing-masing punya media sosial. Kita dalam segi algoritma ni bos, kita nak supaya bila Mufti Ming sebut ting Quran, dia bukan sekadar mufti sebut, tapi kita nak dalam sistem algoritma ni bos, ada berjuta-juta. Kita kalau boleh, kita tak nak ribu-ribu. Kita nak ratus-ratus ribu. Berjuta-juta testimoni. Jadi bila bos dah record, bos janganlah segan untuk hantar dekat kita punya TikTok ataupun kita punya Facebook, Instagram dan sebagainya. Tujuan ni apa? Tujuan ni kita nak tersebar. Dia tersebar. Maknanya kalau satu orang dia search apa Quran dan sebagainya, dia akan keluar dalam VTT dia, keluar video tentang ting Quran, dia akan menarik beribu-ribu testimoni yang lain ni tentang aplikasi ting Quran. Boleh kembali insya-Allah. Boleh azam insya-Allah. Jadi saya rasa dah pukul 9:07. Saya tak tahu bos Haji Amir ada tak ada. Kalau dia ada, mungkin dia suruh minta 1 minit 2 minit untuk kita komen tentang program pagi. Sebab program pagi ni dia cerita pasal, kita tak cerita pasal 4 step kan. Kita tak cerita pasal bisnes, kita cerita tentang keberkesanan aplikasi ting Quran. Dan kita dah buktikan, kita dah tunjukkan bahawa inilah kedahsyatan aplikasi ting Quran. Lepas tu kita kena berterima kasih kepada Allah SWT, terima kasih kepada Rasulullah SAW, terima kasih kepada founder aplikasi ting Quran tu Abdul Razin yang telah menghabiskan jutaan ringgit tu untuk menyediakan aplikasi sehebat ini. Okey, saya rasa tak ada tak ada siapa-siapa. Assalamualaikum Puan Haji Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Nak share sikit. Memang sebagai orang yang sentiasa nak perbaiki bacaan Al-Quran, pada peringkat awalnya dalam halakah ni, Umi tak boleh dengar orang baca salah, rasa nak betulkan je, sabar je lah. Tapi di atas nasihat Bos Haji Amin sendiri, jangan betulkan bacaan. Cumanya Umi nak bagi tip sedikit, masa kita buat tim Quran tu yang dari perkataan tu, kita boleh ambil iktibar daripada cara sebutan yang kita dengar dalam sistem tu sendiri. Itu adalah sebutan yang betul. Dengan makhrajnya, cara sebutnya, lahjah Arabnya, insya-Allah. Kalau kita
perhatikan betul-betul, insya-Allah kita boleh perbaiki sebutan kita. Sebab tu Umi, sebab tu kita tak pernah claim bahawa kita akan faham 100%. Kita claim 80% je. Ya. So, kenapa kita claim 80%? Kita nak kalau boleh, baki tu kita semua kena cari guru. Untuk lajak Arab, untuk makhraj dan sebagainya, dia tak boleh dengan aplikasi. Tu terang cakap. Boleh, tapi dia takkan sampai sebab bacaan kita tu, sebutan tu kita kena ada guru yang mendengarnya. Lepas tu saya kata aplikasi Think Quran ni semua alat bantu. Tetapi memang kita kena talaki. Itu cara Rasulullah SAW. Kita tak boleh nak buang. Dan itu cara yang terbaik kan. Dan macam Ustaz Dr. Fadilah bagi tahu. Dan ramai orang yang habis program halakah, dia akan pergi cari guru. Alright, saya rasa kalau tak ada apa-apa, satu lagi saya nak bagi tahu bahawa bukan sekadar faham bahasa Quran, bahasa Quran, tetapi saya juga menerima banyak feedback bila dia gunakan aplikasi Think Quran, dia dah hilangkan penyakit lupa dah tak ada. Dulu penyakit dia saya umur dah 70, 80 kan, kita daripada kita bagi mak kita, bapak kita kat kampung tak apa-apa dah. Dia terpaksa ada handphone zaman Covid tu, terpaksa ada handphone. Jadi masing-masing dah gunakan handphone, dah tahu guna Facebook, dah guna TikTok, dah pandai WhatsApp, tak payah cakap lagi kan. Apa pun dia ada semua dia forward dalam grup kampung, grup apa, dia rajin untuk forward. Dia nampak ada manfaat sikit, dia pun forward, dia pun tak check kan. Itu yang berlaku. Jadi dalam masa yang sama ni, apa salahnya kalau kita pujuk mereka ni gunakan aplikasi Think Quran. Sekurang-kurangnya dia dapat masuk kan. Dan banyak feedback saya dapat orang yang gunakan aplikasi Think Quran. Dulu ada anxiety, dulu ada stres, masalah macam-macam. Dia kata, Abang Isya bagi pesan kat kami, dia kata apa, pakai earphone tu. Dengar perkataan tu. Dia kata dulu dia ada penyakit apa? Penyakit tak boleh, susah nak tidur, dia kata. Penyakit susah nak tidur. Dia pun buat aplikasi Think Quran tu kan. Dia punya praktis tu dia dengar dengan gunakan dengan headphone. Dia kata alhamdulillah, dia kata. Nanti kita akan invite dia lah bila-bila masa kan. Tentang dia dah mula rasa tenang, dah mula rasa boleh tidur, dah tak rasa nak mengamuk-mengamuk lagi. Ini dia cerita. Jadi banyak sebenarnya testimoni ada dalam Think Quran ni, bukan sekadar boleh faham Quran, tapi Al-Quran itu sendiri adalah la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk. Dia adalah syifa. Dia adalah apa pun yang kita nak cari jawapan dia, kita harus kembali kepada Al-Quran. Dan kita nak jadikan bukan sekadar harfiah ni sebagai penghujung kepada ilmu Quran kita ni. Dia sebagai mengawalkan kita suka dengan Quran. Dulu tak pernah baca Quran, sekarang suka baca Quran. Dulu tak nak pergi program tadabbur, sekarang ni dengan kita dah faham Quran, kita meramaikan program-program tadabbur yang dianjurkan oleh banyak-banyak ustaz pada hari ni. Nampak tak? Bukan kita kata, aku dah baca harfiah ni dah selesai. Tak. Kita dengan bos jangan hati-hati bila kita tahu harfiah ni, kita tidak dibenarkan untuk tafsir ayat Quran. Jangan kita tahu, kita dah tahu ni, saya warning pada diri saya dan semua orang. Kan, jangan kita tak ada ilmu, dengan ilmu harfiah ni kita nak pergi berdebat dengan orang. Aku dah tahu dah ilmu dia. Jangan. Sebab apa? Untuk kita mentafsir kan, sekurang-kurangnya ada 14 ilmu. 14 ilmu yang kita kena kuasai. Macam tadilah Umi katakan, dia kena ada ilmu lughah, dia kena ilmu nahu, saraf, lajah, bayan dan sebagainya. Ada 14 ilmu yang kita kena kuasai. Barulah membenarkan untuk kita buat tafsir mana-mana ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi, yang baik datang ni pada Allah, kelemahan atas saya, minta maaf atas kekurangan pada diri saya. Semoga program pada pagi ni mendapat kebaikan, dan saya masih lagi berada di Separenggam sampai hari ni dan esok. Siapa ada rakan yang berdekatan, jumpa dengan saya. Saya nak pastikan bahawa kita bukan sekadar hero dan juara dalam memastikan memahami perkataan-perkataan Al-Quran, dan juga kita nak jadi hero dalam menghasilkan pendapatan yang besar dalam Think Quran. So sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Haji Amin untuk sesi pagi yang saya rasa memang luar biasa. Alhamdulillah kita boleh tengok dah, memang inilah dia apa yang setiap daripada kita kena nak dapatkan kan, untuk kita boleh faham Quran. Dan betul lah tadi tu kan, kita